Di bahagian seat belakang ada satu kompartmen. Di sini kami letak first aid kit. Dan juga scoop. Saya dah baca satu dah buku ni sampai habis. Pasal syaitan. Mandy dia kata, jom kenali syaitan, jauhi tipuan syaitan. Saya bawa buku komik guys. Barang-barang trip kami kali ni penuh satu boot. 7 kerusi pakai. 7-9 pagi. Okey, ni tengah beratur nak masuk kereta. Dah tak cukup. Dah kena cari karavan lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Alhamdulillah kami semua lengkap satu family. Semua ada kali ni. Ni akan explore di Johor. Sebelum ni kami tak pernah lagi camping di negeri Johor. Jadi kami akan cuba apa yang best dekat sana. So, are you ready for the next adventure? Yeah. Okay, Anga dengan Raid dekat belakang. Alung dengan Raid. Anga dengan Alung di belakang. Alung dengan Raid. Alung dengan Raid apa? Iyalah. Alung dengan Raid di belakang. Tengah-tengah ni ada Anga, Ikra dan Ahmad. Okey. Dan depan seperti biasa. Dan depan mem besar dan bos besar. Boleh lah. Kami dah sampai di area campsite. Kami nak pacak kemah dekat depan tepi pantai. 230 gram jenama fire maple. So ini dapur dia. Kecil senang nak bawa. Okey, kita perlu ketatkan skru dia. Pakai gas ni cepat masak. High pressure punya dapur. Mantap. Sebenarnya Raid sudah pandai. ambil tisu. Tapi ada orang mandi. Panas-panas ni. Sebab air dalam ni sejuk. Air laut ni. So itu dia anak aku. Air jernih. Memang layan. So dekat sini dekat sini bawa anak-anak mandi seronok juga. Sebab dia punya pantai, dia landai sampai ke landai dia jauh sampai ke sana. Pantai dia. Tengok meriah weh. Sepanjang pantai ada orang camping. Jika seseorang itu dilahirkan pekak, apa bahasa yang mereka fikirkan? Kalau cheetah, binatang terpantas di dunia, tapi kenapa kita kira kelajuan kereta menggunakan kuasa kuda? Kita kena scam. Menggunakan kuasa kuda. Aduh. Kasih dan abah. On. Ini scam nampak. Janganlah garu. Hey. Okay, we got a caution here. So please read. Okay. Cautions. Drive safely and obey traffic rules. Watching these screens and make selections while driving can lead to a serious accidents. Check surroundings for safety.
Read the safety instructions in your owner manual. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Are you ready for your next adventure? Yes.